Dia kita dapat lihat sotong yang telah dijala. Sangat banyak sekali. Masa cek. Wah, banyaknya sotong. Oh, jatuh. Mana dia? Kuat. Kali masuk ke sini. Oh, gelap. Ya, halus tu nonton tu. Tu yang dia makan. Tolong dia akan tergelap badan. Dah flash, aku tak nak flash. Nak rakam. Rakam tak ya. Dia hasil tangkapan hanya sekali jala. Campur sekali ni. Banyak. Ya, tengok ni. Ya, sotong. Highway. Ya, sotong. Sun. Sisa sotong ni. Ya. Ya, susun dah. Bersama saya, Tuan Pengetua. Jangan sekali tangkap sotong ya. Nah, tu paling besar ni. Ha. Oh, tunjuk sikit. Wah. Dia besar sekali. Ya. Bulan payuk lah. Bulan payuk. Bulan payuk. Sekejap kita tunggin nasi dulu lah ya. Ekor ada 300 ekor. Lebih ni. Ni panjang ni. Capek dia. Ada tak nak telok. Oh. Ada yang putih-putih dah telok lah. Putih perut. Oh, yang putih-putih tu tolong lah kat badan dia tu. Susun. Puas makan kata. Ni sotong macam ni kan, buat upam kan. Allah, dia syuk. Lekor. Ya. Nang song sampai apa petro. 100 ekor. Yes. Wah, 40 ekor. 40 ekor sotong dengan satu jalaan saja. Ni boleh tengok kawasan jalan ni.
Nak menggunakan cahaya lampu ni. Sebelah pun buat nak buat tak hitam kan. Ya. So, Ni semua kawan-kawan landing. Tu Cikgu Faiz tengah tidur tu, Cikgu Aizal, baju merah tu Cikgu Art, dan tu Ustaz Aliyah. itu satu pengalaman. Ya, pengalaman Ketua Pengetua. Ni kita punya kapten kapal. Kapal. Tekong. Tekong. Dia sedang siang Membuang dakwat. membuang itu dakwat sotong hitam. Buang ke dalam air. Teluk. Telur tu. Putih tu. Yang putih tu telur. Telur. Wow. Kita boleh tengok telur sotong. Ya, nampak. Ada macam putih dalam badan dia. Kita dapat lihat di sini. Tak balik. Buntir dakwat. Dakwat dah. Tu, tam. Satu kuali you nak tak muat. Dakwat dia. Tak buang hitam. Buang dia tak hitam. Kena buang, tak buang dia. Tu. Boom.